Assalamualaikum, welcome back to my channel. Mantap. Mantap tu YouTube channel abang kau. Itu Abe punya. Kita macam ni. Hai kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Itu kau punya. Mana boleh? Itu kita punya macam ni. Itu punya. Macam ni. Kita punya macam mana? So welcome back to Mal to the cell. to the la. Marcella. So, konten hari ini, apa kita orang nak buat? Kita akan bagi 100 roti canai percuma kepada semua orang dekat sini. Weh, macam depan sangat je Minah kau sini. Kau macam depan sangat je. Macam tu. So, kita akan bagi 100 roti canai. Yes. Macam tu. Tapi kita tak tahu nak buat macam mana. Kita tak tahu nak buat roti canai tu dekat mana, dekat macam mana. Kau faham tak? Ya. Kau tahu tak kau ada kedai tak? Kau ada tempat tak nak buat roti canai? Inilah ni, kita kena cari. Tapi bukan kita bagi je, kita kena try buat juga roti canai tu. Kau tu pandai ke buat roti canai? That's why kita kena minta ajar. Minta ajar lah abang. Itu kan tak sah kalau time shoot content. So kau jangan risau. Okay. Ini Kemal Nora. Aku dah dapatkan satu kedai untuk kita. Kedai tu kita yang punya untuk hari ni je lah. Kau dah dapatkan kedai untuk kita? Ya, kedai tu. Oh my god. Kedai nasi kandak. Nasi kandak? Kedai nasi kandak. Kita buat 100 roti canai. Lepas tu dekat tempat tu kau dengar kat tempat tu ada student. Oh, tempat tu ada student. Tempat tu ramai student. Jadinya 100 roti canai tu kita nak bagi student-student makan. Kita nak bagi. Ataupun kalau tak cukup 100 nak bagi, kita bagi dekat orang-orang yang memerlukan lah. That mean kita kena buat 100. Yelah, kena buat 100 dah kau nak bagi 100. Oh my god. Okay, tak apa. Kita akan buat seikhlas yang mungkin dari akhir tangan Marcella untuk bagi kepada 100 orang percuma roti canai ini, okay? So, apa tunggu lagi? Aku sebenarnya ada surprise untuk kau. Aku ada surprise untuk kau. Surprise apa lagi ni? Aku nak tutup mata dulu. Oh my god, ini prank ni, mesti prank. Kau tutup mata. Prank ni. Kau tutup mata. Kau nak bagi aku apa? Dah prank tu kau yang prank netizen yang lepas. Aku tak tahu kau punya prank tu. Okay, kau tutup mata dulu. Tolong jangan benda pelik Okay, kau tutup. Tutup mata, tutup mata. Mana weh? Tutup. Dah tutup mata dah? Tengah tutup dah ni. Dah tutup dah? Ya, tengah tutup ni. Jap. Jangan buka lagi, Weh, apa benda tu weh? Ha? Sabarlah. Apa tu Iqbal? Sabarlah. Apa yang lambat sangat ni? Sabarlah. Cepat sikit boleh tak? Adam, pusing sini. Sini pula. Terpaksa. Okey. Alright. Kau jangan buka lagi tau. Ya, tak buka. Sumpah jangan buka. Sumpah tak buka. Alright. Dalam kamera nampak full tak? Nampak full sampai belanja status. Okey. 1, 2, buka mata. Eh. Weh. Kau buat benda. Kejap. Marcella belanja 100 roti canai. Weh, sumpah banyak gambar ni juga diguna. Kau tahu tak? Ini aku buat tak sampai sehari. Oh ya? Kita shoot konten pagi tadi dengan Aben. Pagi tu juga aku call aku punya kakak Zara. Oh my god. Suruh carikan kedai printing banner ni. Last minute ni? Last minute. Dan ini adalah gambar-gambar Sumpah effort weh. Effort kan? Bagus tak aku? Weh, gila lah. Marcella belanja 100 Ni roti lebih kepada buka kedai ni. Bukan ni je yang aku buat untuk engkau. Okey. Apa Kau lagi kena ikut ni? aku Ada sekarang. lagi ke? Kau kena ikut aku sekarang. Pak, ada lagi? Ada. Okey, apa? Yo. Marcella belanja 100 roti canai. Melalui pena dari berkata hingga menjadi aksara kata yang amat bermakna. Kadang mulut tak mampu berucap sepatah kata, tapi ekspresi rupa bisa kau rasa apa artinya. Pendiamku hanya sementara, but one moment without realizing that I was there, happy in my own way with my mentors and supporters. Jika dikenal, bila berkata pasti berbisa. Semua ini bukanlah pilihan, melainkan hati yang menjadi nyaman hingga datang ketenangan.
Kita orang nak cuci tangan dulu. Takut nanti orang nampak macam dia cuci tangan kita, okay? 100 roti canai Yes. kita orang buat. Kau dah pernah tengok chef tebal roti canai? Tak pernah kan? Tak pernah. Aku tak pernah kan? Kita nak ada. Jom kita tengok. Kita cuci tangan dulu. Ni. Nanti dia boleh ajar kita. Tebal roti canai. Okay? Jom pasang. Alright, let's go. Oh, mata telur. Oh, sini. Okey. Tengok ni. Ya. Okay guys, so kita pakai ni. Okey, so sekarang kita pakai lagi sikit. glove. Now macam mana kita nak start buat? You pandai buat roti canai tak? Oh, pandai buat air. Saya pandai buat air. Dia cantik tak? Cantik. Lihat. Kita kena tunggu guru-guru nak ajar kita buat roti canai. Guru-guru. Okey? So siapa nak makan dekat sini pergi dekat Mat Bistro, Nasi Kandar Mat Bistro dekat Shemelin Star Residence. Yes. So dekat sini dekat. Dekat sini ada student. Jadinya kita orang buat kat sini sebab nak bagi student marah dah sampai ada boyfriend kau. Ya, boyfriend kau dah ku. sampai dah. You boyfriend dia kan? Ya ke yang akan ajar kita orang nanti buat? Ya, malu-malu. You boleh tunjuk cara nak buat macam mana? Okay, kita akan follow. Seorang yang mencuba menggoreskan sesuatu dengan tinta. Karena aku lebih gemar berkomunikasi melalui pena dari berkata hingga menjadi aksara kata yang amat bermakna. Okay, bos cadangkan kita orang tak perlu pakai glove. Kalau tak, payah nak buat. Kita dah basuh tangan tadi. Okay? Kita basuh tangan dah. Minyak. Ambil minyak dulu. Okey. Okey. Baik, banyak Okey. sangat. Macam ni. Okey. Macam ni. Nipis lagi. Slow. Okey, slow. Member dah marah dah tu. Dah koyak dah. Dia marah. Member dah marah dah. Jangan marah. Okey. Sini okey. Okay. Okey. Betul? Okay, this is the time. 1, 2, 3. Ya. Yalah. Tak jadi. Okey, dah apa? Jadi apa? Dah tak jadi dah. You tunjuk Okay lah, lagi. let me. Okey, tunjuk lagi. Okey. Okay, bagi dia dulu. Okay. Jadi seni tau korang benda ni. Tangan di dia perut. Macam mana pusing dia tu? Dia marah ke? Apa semua macam dia marah? Oh. Okey. Prap. Share. Takkan tu pun tak tahu share. Kau yang buat tadi, aku belum buat lagi. Mau minyak. Okay, mau minyak. Tadi dia banyak cakap kan? Jom kita tengok. Alright. Pandai tak dia buat? Buat. Bagi nipis. Okay, macam ni. Dia dengan boyfriend dia. Nampak tak abang Dia sebelah? dengan aku, dia soft je weh. Iqmal. Dia dengan aku, dia tak marah aku pun. Dengan aku pun dia tak marah. Anak dia marah Abang kan? tadi. Abang tak marah saya kan? Okay, cukup. Okay. And then? Tebah. Yalah. Mana okey lagi? Okay. Ui. Mandi juga dia buat. Apa ni? Lagi. Yalah. Pandai lah dia buat. Jadi weh. Tapi kenapa dia koyak? Takut. Memang dia akan koyak sikit. Okey, lagi sekali kot. Dah tak jadi dah. Kau dengan aku sama, kita tak ada seni nak buat. Oh, jadi. Okey. Lepas tu, kau tarik dia, kau buat macam empat tu. Macam surat tu. Sot. Dia macam tebal je weh. Dia macam tebal lagi lah. Okay. Tengok apa jadi tu. So macam itulah tutorial dia. Boleh cuba. Aku cuba lagi satu kali Sabar. Ni Marcella buat macam mana? Okey. Orang nampak je senang kan? Orang yang buat macam ni susah tau. Okey. Minyak kau banyak sangat tu. Sabarlah. Okey. Sedap ni bau extra Joss. Wangi. Lembut lagi. Ni, nipis. Buat. Kau nampak betapa struggle ni. Okey, sini. Okey, pusing.
tray tu. Yalah. Yalah. Bos, approve tak ni? Tak approve? Macam mana ni Iqmal? Aduh, koyak dah. Macam mana nak buat 100 ni? You boleh tolong buat 100 tak? Boleh? Okay, tunjukkan. 1, 2, go. Go, Abel. Tunjukkan. Go. So, ini dia roti canai yang kita buat tadi. Isi sini. Masuk mana? Isi. Kau ni? Takut. Ni buat macam mana? Okay. Ni penyet-penyet. Nampak aku pandai Oh, buat. macam ni. Okay. Okay, isi. 1, 2. Pusing. Apa ni, Bos, Chef? tolong. Abang tu boleh pegang macam tu je. Tak gentle lah, Chef. Kau buat ni tadi sama dia tahu kau nak cakap aku. Mak nyala tak? Pusing yang ni lah. Okay. So, ni. Ni masak. Wow, cantik Nampak cantik kan? Ha. Sebab kita memang pandai buat roti canai. Okay. So, kita biar kat sini. Ini nak roti apa? Roti kosong, roti telur, kosong. roti sardin, tosai, roti tisu, semua kita pandai buat. So hari ni kita orang ada dekat nasi kandang Mat Bistro dekat Shemelin Star Residence. Yes. So dekat sini ada macam-macam nasi kandang ada, roti canai ada. So dekat sini dekat dengan apa? UPTM. Dekat dengan UPTM. So student memang ramai kat sini. Yes. So 100 roti canai itu kita orang memang niatkan nak bagi dekat student-student ataupun orang yang ada dekat sekitar sini. Betul. So janganlah tak support Marcel lah. Kita orang dah nak habis dah minggu ni. Aksara kata yang amat bermakna. Kadang mulut tak mampu berucap sepatah kata, tapi ekspresi rupa bisa kau rasa apa artinya. Pendiamku hanya sementara. But one moment without realizing that I was there, happy in my own way with my mentors and supporters. Jika dikenal, bila berkata pasti berbisa. Semua ini bukanlah Ni roti canai kita yang dah masak. Bam. Okay, lepas tu? Tepuk. Oh, tepuk dia. Macam tu. Tak ada panas lah. Cakap lah. Bam. Wah. Bam. Kau macam nak tampar aku je. Bagi dia empuk ni, nampak aku buat ni. Okay, siap. Lepas tu, siap lah. Boleh makan lah? Boleh makan. Roti canai yang aku buat. Sedap. Yang terus rasa roti canai. Air tangan Iqmal. Nak? Rasa? Sedap. Panas. Pandai juga aku buat roti canai. Sedap kan? Sedap. Okay, so kita orang nak kena settlekan dengan Abang Handsome ni 100 roti canai, lepas tu kita akan bagi dekat orang. Yes. Okay? Alright guys, so now kita orang nak bagi dah dekat orang yang ada di sini. So ni nampak ada kuadal, ada roti canai. Wih, 2 pinggan? Of course. 2 pinggan terus? Ya, tu ambil. Okey, jom bagi orang. Go. Bagi je siapa-siapa Bagi siapa-siapa je. Mana? Oh, sana? Okey, jom. Mana-mana? Sini Oh, ni dah dapat Dah dapat? Belum? Ana. Siapa lagi belum dapat? Satu. Nak lagi? Nak? Yang ni? Nak? Okey. Alright. Yang ni? Ni bagi siapa? Bagi siapa nak? Okey lah. Siapa nak? Alright. Free? Free je. saja. Alright. Ada lagi kami. Yang ni. Amin. Nak? Okey. Yeay. Nak. Sabar. Ada lagi. Makan-makan free je. Sekejap Okay, ada lagi, jom ambil lagi. Kita nak rasuah Ni dia ke? orang. Kita dah bagi roti canai. Dia orang kena cakap Marcella on top. Marcella on top. Jom. Siapa lagi belum dapat? Ni. Nak. Makan-makan. Okey. Dah kenyang? Nak? Siapa nak? Ambil. Apa ambil? Ada banyak lagi. Ada banyak lagi. Alright guys. Sebenarnya saya ada satu permintaan untuk lelaki-lelaki yang ada di sini. Okay. Oh my god. Hello guys.
Boleh tak? Kan kita orang dah bagi korang. Boleh tak korang cakap Marcella on top? Marcella on top. Korang cakap serentak tau, boleh? Korang hype sikit, boleh? Okay, Syed kira sampai 3. 1. Tengok. Nampak semua tak? Okay, cakap Marcella on top, okay? 3, 2, 1. Yeay! With my mentors and supporters, jika dikenal bila berkata pasti berbisa. Semua ini bukanlah pilihan melainkan. Alright, thank you. Jom. Share. Dekat dalam kedai ni, ada tak macam kau rasa macam potis lah kat dia, kau macam kau tengok dia macam weh, tengah. Ada tak? Weh, dari aku first masuk kedai ni, ada seorang aku nampak yang tertarik gila, handsome gila. Lagi handsome pada aku lah. Ya. Okay, yang mana? Ada tak ada? Nampak tak? Ni depan ni je. Depan ni? Aku cabang kau. Kau pergi dekat abang tu. Kau Kena ngorat try dia. dia pula. Kalau kau ngorat dia, kau dapat ngorat dia, kau memang Malu lah power. aku, dia handsome lah, takkan taste dia aku. Yolah. Kau pergilah, kau pergi tanya dia. Mana tu kau boleh ngorat dia? Ya. Kode aku kan? Aku dare kau. Okay, jom. Kalau kau dapat ngorat dia, kau memang padu. Okay, jom. Go. Yalah. Inilah dia guys. Dalam ni guys. Hai guys. Malu sebenarnya. Kita tunggu dia keluar ke? Hello. Sorry. Boleh tak I ambil masa ni kejap? Apa nama you? You apa nama? You apa nama? Dia nama Ramu. You nama Ramu? Boleh tak I tak nak panggil you Ramu? I nak panggil you Cinta. Alright guys, so itu je untuk hari ini. Kita orang dah selesai bagi dekat orang 100 percuma roti canai. Dan bagi share ini adalah satu pengalaman juga untuk share. Sebab first time buat benda-benda macam ni. And konten ni pun first time share buat konten-konten macam ni. Kebanyakan konten share yang luar dari kotak ni mostly dengan Iqmal. Dengan konten apa, dengan partner sebelum ni share tak banyak pun buat konten-konten macam ni. Dengan aku je lah. Ni first time kedai orang yang buat roti canai. Aku buat roti canai dalam tu. Aku tak pernah. Susah juga tengok orang buat senang. Dan abang tu bagi je kita orang masuk dapur tadi tau. Sporty sangat. Sport rim sangat abang tu. Buat rim sangat. Dan Shane gatal pula dengan abang tu tadi. Semua benda dia cakap, semua orang dia cakap handsome. Ya abang tu handsome lah. Abang tu muka macam Shahrukan lah. Abang tu muka macam Hiti Roshan lah. Oh kau main kau Hey! Menggeletis, menggatal, nak buat join time. Selalu, sorry. Selalu. Tapi ini video lagi sangat best. Minta maaf lah kalau video-video sebelum ni macam membosankan. Video-video sebelum ni Kita orang dah cuba dah buat yang terbaik untuk korang semua. Dan kita orang harap korang suka. Ya. Dan insyaAllah konten selepas ni pun lagi best juga. InsyaAllah kita orang tak janjikan langit dan bumi. Kita orang janjikan kesetiaan untuk korang. Dan korang juga setia dengan kita orang, okay? Minggu ni minggu terakhir. Ada lagi beberapa konten lagi Syah akan buat lebih dari 7 insyaAllah. Kita tengok kalau kita ada masa free. Sebab sometimes dia busy, Syah pun busy juga. Kita orang ada masa kita orang. And yeah, itu je konten kita orang pada hari ini. Syah harap korang suka. Syah minta maaf kalau ada terkurang ke, ada macam kurang lah. Okay, kita akan perbaiki lagi ke depan hari. Itulah sama juga Iqmal copy and paste. Minta maaf kalau terkurang konten yang membosankan ke. Kita harap korang terhibur. Dah cuba. Itulah sekian daripada kami. Mal Teruslah Turunlah Marcella.